Monthly, kalau boleh tak nak you naik more than 2 kg. Daripada period okay, jadi tak okay. Mesti ada benda yang trigger dia. Number one is takut you pregnant. Berat naik banyak ke? Ada ke darah hormon? What kind of hormone yang mengganggu you? Ada a few hormones yang boleh ganggu period. Scan dinding rahim, tengok tebal ke ni. Kalau tebal, kena ambil sampel dinding rahim. Kita takut itu cancerous punya cell. Ovulation and period. So different hormone, rawatan dia berbeza. Macam naik rambut-rambut ke, macam misai, janggut, PCOS punya features. Scan you lah akan tengok. Dia tak boleh nak pukul rata semua orang kita rawat as PCOS. No, dia ada lagi hormon lain yang akan kacau. Vitamin D tak ada ambil. You take vitamin D for ovulation and all. Ovulation tak berlaku dengan baik, period pun akan tak berlaku dengan baik. To repair ovulation first, then only period you akan baik. Mengandung pun senang lah. Kalau kata you nak get married kan, belum kahwin, so kita akan scan daripada atas. From scan kita akan nampak ada fibroid ke, cyst ke, PCOS ke, dinding rahim tebal ke, nipis ke. Nanti minum air banyak-banyak bagi full bladder, so I boleh scan.